بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Assalamualaikum bijak dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang? Alhamdulillah Jad. Okey dah setakat ni. Cuma semalam tu agak berat sikit kepala kan. Oh iya ke? Biasalah Jad. Bila migraine ni tak naklah biasakan dengan ubat Jad. Jadi tutup lampu apa semua, rehatkan diri. Jadi itulah cara dia Jad. Betul. Tidur bang Tidur je lah. Kalau biasakan diri dengan ubat nanti tu payah Jad. Betul, sama lah macam saya. Itulah. Ubat tidur. Yalah Jad. Kena tidur, rehat sekejap dan lepas tu dah okey tu okey lah kan. Melainkan kita betul-betul dah tak tahan tu Jad, apa boleh buat Jad? Ya betul. Okey bang. Jad. Okey, dapat ni banyak cerita yang tak ada kepala Jad Iya. Aduh hai. Okey Jad. Cerita ni Jad. Kalau diingatkan balik dah Jad, benda ni terjadinya dalam sekitar 2018-2017 macam tu lah Jad. Seingat lah. Dapat satu orang kata macam mana nak panggil ni Jad dia bekas rumah quarters. Tak boleh panggil quarters lah Jad. Nanti saya terangkan macam mana bentuk dia Jad tempat lebih kepada rehat dan rawat lah Jad. Bilik untuk rehat dan rawat untuk pekerja JKR. Macam tu lah Jad. Maksudnya dia ni rumah ni macam rumah teres, dibuat rumah teres Jad. Okay, satu rumah ni tak adalah besar mana Jad. Dia ada satu bilik tidur, satu dapur kecil. Okay, lepas tu ruang tamu. Lepas tu ada satu bilik air lah Jad. Itu je dia Jad. Jadi peninggalan JKR ni tadi sebab contoh dia macam ni Jad Ijat ada tanah dekat sebelah rumah tu. Jadi orang pihak JKR ni dia kata Ijat saya nak sewa tanah ni 3 tahun untuk nak buat rumah rehat untuk pekerja-pekerja saya. Jadi pun Ijat pun sedialah kontrak apa sahaja. Dia macam tu tanah tu Jad. Jadi bila JKR dah habis projek dekat situ Jad, jadi owner tu tak nak lah robohkan tau Jad. Jadi pihak JKR kata kalau kami robohkan, kami akan robohkan. Kalau nak rumah ni ambil je lah. Rumah tu agak simple Jad. Dia tak adalah nak orang kata nak berbatu bagai tu. Cuma papan je lah Jad. Tebal jugalah papannya tu semua. Okey, begitu dah. Faham lah Jad so keadaan rumah tu. Jadi Jad, saya dapat satu panggilan ni Jad. Kebetulan Jad, panggilan tu dia dalam bulan 12 tu Jad. Budak-budak pun orang kata waktu tu memang cuti. Okay. Jadi tak risaulah tinggalkan budak-budak tu lah Jad, anak-anak lah. Diorang pun pergilah balik kampung apa semua. Sementara saya ni Jad, pergilah satu kawasan tu, kawasan negeri Sarawak je lah Jad. Okay. Ditugaskan selama 2 minggu Jad, 14 hari. Jadi dekat situ Jad, bahagian hospital tu akan menempatkan saya. Kalau tak duduk dekat quarters hospital, dia akan bagi dekat luar tu Jad. Jadi kebetulan quarters hospital tu diduduki oleh pelajar-pelajar tu Jad waktu tu. Jadi kami yang datang daripada Semenanjung ni apa semua Jad, terpaksalah duduk dekat luar. Duduk kat luar cari, dapatlah satu orang kata tempat sewa lah Jad, bekas tapak JKR.
Jadi kat situ kami pun runding. Benda-benda macam tu Jad, semua kerajaan akan tanggung tu Jad. Jadi kami runding. Okey, kami nak duduk kat sini 14 hari. Jadi kalau satu bilik tu Jad, paling tinggi dia muat 2 orang dah Jad. Tapi memandangkan RM50 untuk sehari lah Jad. Jadi hospital yang tanggung apa semua, kerajaan yang tanggung. Jadi kita orang nak privacy sikit, ambil lah seorang satu. Nah, dekat situ Jad. Satu teres tu Jad, kalau tak silap ada 10 ataupun 12. Letaklah 10 lah Jad. Tak 10 lah. Kami yang datang daripada Semenanjung ni ada 3 orang. Jadi kita orang ambil keputusan nak selang bilik supaya privacy tu lebih lagi lah orang kata. Nah, so tak adalah kita dengar kalau kawan sebelah tu rindu pada bini dia ke apa, tak adalah dengar bunyi yang pelik-pelik tu Jad. Kira gurauan kita dekat situ lah waktu tu. Jadi kami senang dah bilik je. Maksudnya, saya ambil nombor 1, member ambil nombor 3, yang seorang lagi ambil nombor 5. Okey, dah settle tu apa semua je. Kita pun belilah barang yang sepatutnya, barang basah sikit, apa semua. Sebab dekat situ ada peti ais kecil, katil dah sediakan, tilam, apa semua. Okey, tong gas pun jenis tong gas yang sederhana besar tu semua. Memang dah disediakan oleh ni apa semua, boleh pakai apa semua. Okey, malam pertama ni Jad, tak ada lah dengar apa-apa bunyi dah, alhamdulillah lah Jad. Okey, kalau kita orang pun bertiga ni pun pergi keluar, pergi makan apa semua, balik tu Jad, sebab kita orang ni naik van sapu. Nah, dekat sana van sapu memang famous lah. Kawasan perumahan teres tu Jad, kawasan rumah tu Jad, dia macam berpagar tu Jad. Dia macam satu tanah ni berpagar, lepas tu ada teres dekat tu. So dekat situ ada 2 teres tu, baris 1, baris 2. So dekat tengah-tengah tu dia macam ada satu gelanggang yang usang tu Jad, gelanggang badminton yang usang yang dah pecah-pecah tu semua. Okey, sebelah sana tu gelanggang tu memang ada satu teres lagi. Zon macam tu lah Jad. Jadi van sapu yang kita orang naik tu semua Jad, kawasan tu memang gelap lah Jad. Dia ada lampu hanya dekat gelanggang tu saja Jad. Ada 2 tiang lah lampu. Tak adalah orang kata cerah mana, tapi boleh lah nampak lah Jad. Okay. Masa masuk dekat gate pertama tu Jad, gate yang nak masuk ke teres tu Jad, apa yang kami perasan Jad, ni kami berempat ni Jad, pemandu tu, kira tu orang luar lah Jad, dan 3 orang ni, kawan ni. Termasuk saya lah Jad. Perasan Jad, ada seorang perempuan tu Jad, duduk mandi dekat pintu gate tu Jad. Jadi kita orang pun tanya siapa tu, tanya dekat driver tu. Dia tak nak jawab tu Jad. Dia terus turunkan gear dia terus macam pecut sikit, laju sikit tu Jad. Sampai dekat gelanggang tu semua, diturunkan kita orang apa semua. Dia tu lama tau Jad. Dia nampak dah dia keluar daripada van tu, dia isap rokok kejap apa semua kan. Tak adalah tanya dia apa semua Jad. Kita pun pergilah melepak dekat gelanggang tu, lepak apa semua, tak ada nak tanya dia kenapa dia situ isap rokok ke apa ke. Jadi selama beberapa minit tu Jad, dia pun keluar lah Jad, van tu keluar. Okay. Dalam keadaan tergesa-gesa tu Jad. Tapi kita tak adalah nak pelik apa semua, cuma kita orang anggapkan mungkin lah Jad orang dah kawasan situ lah Jad. Sebab dekat selang berapa rumah yang bersebelahan dengan tapak JKR tu Jad, dia ada warung, lepas tu dia ada ni perumahan orang Jad. Jadi kita tak suspek lah mungkin perempuan tu mungkin orang kawasan situ Jad. Okey, malam pertama tu, nak masuk ke malam kedua tu Jad, biasalah kita orang tidur pergi dekat bilik masing-masing. Nah, dekat situ dah Jad, saya terdengar ada satu bunyi tu Jad, bunyi seorang perempuan menangis tu Jad. Sayuk-sayuk tetapi bunyi tu datang daripada bilik saya tu Jad. Sebab dia bilik bilik tu bersebelahan dengan bilik air. So katil saya Jad betul-betul di tepi dinding bersepadan dengan bilik air. Jadi boleh dengar dengan jelas tu sayup-sayup dalam tu Jad. Dia maksud dia macam tu. Menangis. Siapa menangis malam-malam ni apa semua, nak kata orang luar, bunyi dah macam dalam
bilik sini. Dengan macam tu, tak nak ambil peduli dah Jad. Dah malas nak bangun dah, apa nak check apa semua. Jadi keesokan harinya, macam biasa lah, kita orang pun pergilah kerja balik kerja tu, kita orang adalah shift siang je, dari pukul 8 hingga pukul 5. So dah habis lah kerja, pukul 5 tu dah habis kerja. Macam biasa je, kita orang akan pergi makan dulu, pergi makan apa semua, tapau lah apa-apa yang patut untuk kudak-kudak malam apa semua. Jadi tu lagi sekali lah kita orang naik van sapu. Sementara pihak kerajaan dia akan sediakan satu van untuk kita orang sementara macam tu je. Sebab waktu tu je tak tahu ada program apa dekat hospital tu je, tak tahulah apa ada program apa semua. Jadi banyaklah kenderaan diguna pakai oleh kaki tangan lah je. Kita terpaksa lah naik van sapu. Sampai bila dah makan apa semua je, lebih kurang dalam pukul 7 macam tu, dah gelap sangat lah kat sana je. Kita orang pun balik. Okay, kali ni je, tak nampak pula perempuan tu je. Tak nampak perempuan tu. Okay, dah pakai apa semua, kita orang pun masuk bilik. Lepas tu bila dah panas sangat cuaca tu, kita cakap dengan kawan apa semua kan, jom lepak kat luar lah, dekat gelanggang tu. Okey lah, lepak, isap rokok apa semua. Waktu kita orang lepak saja, kita orang membawa lepak ni, maksudnya daripada lepas isyak ni je, lepak dah start dah lepak lah, daripada pukul 9 macam tu, lepak, sedar tak sedar, dan pukul 11 lebih nak pukul 12 tu je, kita nampak perempuan yang sama juga je, pakaian yang sama, orang yang sama juga. Dia tetap mengundang mandi kawasan tu. Berjauh dengan kami lah, tapi kami masih boleh nampak lagi. Hati saya tak berapa sedap tu je. Hati saya kuat mengatakan itu bukan manusia tu je. Dan kawan saya yang nombor 2 ni pun kata benda yang sama juga. Dan setuju juga kawan yang nombor 3 pun kata macam. Dia kata, jom kita angkat kaki, rasanya dah cukup masa ni. Benda kat sini mungkin dia tak suka. Okey, kita orang pun balik masuk bilik masing-masing. Dan hari kedua nak masuk hari ketiga je, macam biasa je, tangisan tu tetap ada juga. Dia sayur-sayur. Kita dengar kalau kita rumah teres apa semua kan je, kalau jiran kita menangis ke apa semua kan, kita boleh dengar sayur tu kan, tembus dinding tu. Tambah-tambah benda tu papan. Dia teresak-esak apa semua. Bila macam tu je, nak tak nak, sebab saya pernah katakan dulu, saya tak boleh nak tidur dalam keadaan gelap je, mesti satu lampu saya akan buka. Jadi kalau saya ambil keputusan buka lampu belah dapur kecil tu. Okey, boleh nampak sama-sama macam tu je. Sebab dia pakai lampu yang watt rendah tu je, lampu telur tu je, warna kuning tu. Jadi tak ada berapa kuat sangat oren dia tu apa semua. Slow-slow je saya buka dah lampu bilik air tu tadi, bilik air merangkap bilik mandi sekali lah, sebab dia sama Bila saya tolak pintu, saya agak terkejut ke belakang tu je. Kenapa je? Dekat mangkuk tandasnya, mangkuk tandas jenis duduk bukan mangkuk tandas jenis mencangkung. Saya ternampak je tepi, kalau perempuan tu kita belah tepi je. Faham tak je? Faham. Kira bahu tepi dia tu. Okey. Bila saya terkejut macam tu je, saya nampak benda tu, rambutnya panjang, betul panjang je sampai mencecah bawah lantai tu je. Saya undur ke belakang, lepas tu baca bismillah dan semua. Saya terus buka slow-slow je, slow-slow. Tengok dah tak ada dalam benda tu. Dalam hati saya kata mungkinlah halusinasi lah waktu tu, ataupun waktu tu memang nak tidur, jadi tak fikir apa-apa lah je. Okey. Dalam keadaan macam tu, saya ingat satu petua ni je, diajar oleh orang-orang lama kami ni pun semua. Dia kata, kalau ternampak benda-benda yang bukan dalam bilik mandi ke, bilik tandas ke apa semua, siram dah air. Jadi saya ambil keputusan, saya ambil tunggu dengan apa semua, siram air dekat lantai tu apa semua je. Dan flush tandas tu sekali. Okey lah je. Lepas ni, saya dah tak tutup lampu lah. Dekat bilik mandi dan bilik air tu tak tutup dah. Saya terus pergi tidur, rehatkan diri apa semua. Bila saya rebahkan badan tu tak sampai 5 minit rasanya kedengaran balik Kali ni dah tak nak intai dah dah tahu apa benda yang dekat dalam tu. Cuma ada satu perkataan yang dia tambah. Selain menangis tu, dia cakap tolong
sakit salah satunya. Okey, dua perkataan tu terdengar sekali, tok selang sedih dengan tangisan apa semua. Jadi sebab biasalah bawa kain plekat apa semua, tutup telinga, tutup ni apa semua, tarik selimut, tidur je. Dah tak ambil peduli lah sebab besok tu nak kerja. Jadi keesokan hari tu je, kerjalah macam biasa. Kerja macam biasa. Kebetulan kami ni balik lewat. Dah sampai dah pukul 7 lebih tu baru dah kami ni balik lah je. Balik. Okey, macam biasalah van sapu tu akan tunggu kami lah. Bila dah tunggu ni apa semua, sampai nak dekat dengan sebab kita orang selepas balik tu je, kita rangkap makan lah dulu lah je, makan dulu apa semua. Lebih kurang dalam 10 lebih sana je dia punya, kalau kawasan tu benda orang kata separa kampung dah je pekan dah je, pekan kecil dah je lebih kurang 8.30 9 dia dah tutup kedai dah je, tak kira lah kedai apa pun. Jadi kita kena prepare lah, belilah apa-apa yang patut sebab itulah. Jadi dah makan apa semua, lebih kurang dalam 9 lebih macam tu, kita orang naik van sapu tu nak mengalir ke rumah tu. Sekali lagi kami berempat je dengan mata yang orang kata masih cerah lagi, masih sebab baru balik kerja ni je. Nampak perempuan yang sama yang kami jumpa dekat gate tu dulu, tetapi dia duduk dekat satu bangku kat kedai makan je. Memang duduk di situ. Memang kami empat nampak ni. Jadi bila kami dah tahulah je sebab dulu semalam tu kami dah nampak benda tu munda mandi kawasan tu. Jadi kami tahulah benda tu bukan manusia. Dah sampai dekat ni kawasan gate tu, masuk kat gelanggang tu apa semua, van tu macam biasa je. So bermakna dah 2 kali saya marking, bila terjumpa benda tu je, dia akan berhenti, dia akan hisap rokok dulu. Macam tu dia ambil, mungkin dia ambil semangat dia balik ke apa semua je kita tak tahu. Nah, dekat sini dah kita orang bertiga ni bertanya, "Bang, nak tanya sikit bang Abang nampak kan yang perempuan yang dekat gate tu sekali, lepas tu yang dekat kedai makan tu, perempuan yang sama je, betul kan bang? So baju sama, dia punya paras tu pun sama." Lepas tu dia angguk je. Ni sebab kita dah biasa yang pergi Sarawak, kita bercampur bahasa lah je, antara bahasa Melayu dengan bahasa dia orang je. Lepas tu dia angguk, dia perasan, dia kata, tapi janganlah, biarlah, tak apalah, dia kata, jangan ganggu dia tak ganggu kita. Bila dia macam tu je, seolah-olah dia nak potong kita orang punya pertanyaan seterusnya. Maksud dia tak berminat dah bersembang dengan benda-benda macam tu je, pasal benda tu. Okey, dah lepas tu dia pun balik je, kita orang pun macam biasa, lepak-lepak sekejap. Okey, masuk dalam rumah, bersihkan diri apa semua, rehat je. Dan kali ni je dengar lagi bunyi tu je. Bunyi dia mendayu-dayu, lepas tu dia minta tolong satu, mengaduh sakit pun dia juga. Bila dah jadi macam tu, saya tak boleh nak tahan je. Okey, kali ni sebab Jad, kali ni dia lebih jelaskan sikit suara dia tu, lebih mengganggu lah orang kata, dan lebih terang. Seolah-olahnya macam bukan dia menangis dekat ruang tandas dan bilik mandi tu je. Dia dah seolah menangis dekat ruang tamu tu je, tempat yang saya tidur tu je. Area situ. Dalam hati kata, memang dah tak tahan dah dengan gangguan. Kalau berterus macam ni, macam mana nak kerja? Nanti sana dia takutlah fikir, perasaan takut tu dah mula datang dah je. Perasaan takut je. Okey, nak tak nak je, hadaplah malam tu, biarlah. Okey. Tak cukup dengan bunyi tu je, bila kita dah tidur lena tu apa semua, mulalah badan kita diusap apa semua, kaki kita ditarik, rambut kita digusap apa semua je, sampai telinga apa. Sampai macam tu. Bila saya ni agak sensitif tu je, bila orang pegang ke apa, saya akan cepat bangun. Bila dia buat benda tu, buat macam tu je, sampai tahap tu memang tak boleh nak tidur je, lelap biasa sikit, rasa sejuk tangan tu je, seolah usap kita punya tangan, kaki. Kadang-kadang dia bermain dengan rambut, macam pintar rambut kita tu je, macam pintar rambut kita. Jadi kita
Tak selesa lah Jad dengan keadaan macam tu kan. Kejap terjaga apa semua. Baca apa yang ada lah Jad, yang kita tahulah, baca buat apa semua. Lalu benda tu masih lagi mengacau Jad. Makin dibaca makin dia mengacau. Nak tak nak Jad, tahan je lah. Tahan sampai keesokan pagi tu Jad, dengan mamai yang ngantuknya apa semua. Dia orang kata, kenapa kau ni ngantuk, tak cuba tidur ke? Nak bercerita, takut dia orang, takut nanti Jad. Bukan dia orang tak percaya, sebab kami ni memang satu tim ni memang kerja benda-benda macam tu Jad, tak cerita nanti saya rasa macam tak boleh nak tahan dengan gangguan tu Jad. Tak apalah, iyalah kerja. Dah pergi kerja tu Jad. Jadi kita balik pukul 5 lebih. Okey, singgah dekat warung, suruh van sapu tu singgah dekat warung yang berdekatan yang tempat yang perempuan tu duduk tu Jad, yang kita nampak hari kedua tu, yang duduk kat situ. Jadi kami ambil keputusan untuk makan dekat situ. Makan. Kebetulan pakcik ni, makcik ni memang peramah orangnya Jad. Memang orang Semenanjung Jad, orang Kedah waktu tu, saya ingat lagi. Tapi dia dah lama sebab laki dia askar kan, terus menetap dekat sana. Jadi dia tanya, korang dah datang daripada mana? Kita orang cakap lah, kami ni datang daripada Selangor, semua bertugas kat ni, kat sekitar gini-gini. Bersembang. Jadi menyewa kat situ lah. Bersembang lah Jad. Dah bersembang tu, bila dia tanya belah mana tu, teres 2 ke teres 1? Teres 1. Oh, bilik ke berapa? Ini kawan saya nombor 1, ini nombor 3, yang ni nombor 5. Oh, lepas tu dia terus, laki bini bila dengar nombor 1 tu, dia berpandangan sesama sendiri tu Jad. Itu bilik saya. Jadi dekat situ lah Jad, bila saya nampak benda yang janggal macam tu, saya tanya terus, minta maaf lah pakcik mencelah, kenapa tu cik? Dia macam senyum je Jad. Dia senyum, dia orang terus buat kelang kabut, ambil order lah, itulah buat ni semua. Jadi dekat situ dah timbul hati pelik saya tu Jad. Okay. Dah makan apa semua, nak tak nak, sebelum dia orang tengah kemas kedai tu apa semua, sementara dia orang tengah kemas kedai tu Jad, saya tanya lagi sekali Jad. Saya tanya betul-betul, sebab saya cakap dengan dia, saya datang daripada jauh ni pakcik, abang, kak, saya datang dari jauh, saya nak cari rezeki, saya ni kena ganggu dekat bilik tu. Jadi apa cerita sebenarnya? Lepas tu dia suruh bini dia buat kopi waktu tu Jad. Sementara kawan-kawan tu bila dia dengar macam, bila dia nampak saya tengah bersembang, dia orang berdua ni patah balik. Kenapa? Dia kata, tak apalah, kita duduklah, kita dengar satu cerita ni. Sampai minuman tu Jad, pakcik tu pelawar kami minum, baru dia buka satu cerita tu Jad. Benda tu 2 tahun lepas Jad, dekat bilik yang sama nombor 1 tu Jad, ada satu kes Jad. Okey, dia punya law Jad, minta maaf Jad, awal-awal tadi tak bagi tahu law dia dekat, iaitu undang-undang dia nak sewa dekat situ. Kalaulah kita dia satu bilik tu hanya 2 orang saja owner tu bagi masuk. Tetapi kalau laki dengan laki okey, perempuan dengan perempuan okey lagi. Tapi kalau laki dengan perempuan, dia kena ada surat kahwin ataupun kad kahwin tu ke apa-apa sajalah, mengesahkan dia orang ni halal, baru boleh menyewa dekat situ. Itu syarat dia Jad. Okey. Jadi dekat situ je, dia kata 2 tahun lepas adalah pasangan suami isteri ni, muda. Dia kata lingkungan lebih 20-an macam tu lah Jad. Duduk dekat situ, menetap dekat situ. Hari-hari berantakan, hari-hari bergaduh, hari-hari dengan pinggan pecah, hari-hari Jad, boleh dia katalah cerita dia. Jadi sampaikan kenapa pakcik tu kena Jad, sebab si arwah ni tadi dia selalu minta makan pada warung tu. Sebab laki kepada si arwah ni, dia ni memang taik judi lah Jad. Memang tak cukup duit apa semua, memang dia rembat barang kemas apa semualah macam tu lah Jad. Okay, sentiasa tak cukup duit, dengan keadaan isteri dia ni tengah syarat mengandung Jad. Jadi kesian, lepas tu dia bagilah makan apa semua ni kan. Okay, bila selang 2 ataupun 3 minggu tu, selepas yang diorang berantakan besar tu Jad, dah tak dengar dah bunyi berantakan tu Jad.
dah tak dengar dah apa semua. Perempuan pun tak, sebab dia dalam seminggu tu mesti 5 hingga 6 kali tu mesti dia akan pergi kedai pakcik tu. Jadi minggu tu dia macam pelik tu. Kenapa hari pertama tak ada? Mungkin lah dia tak dia sibuk ke, dia ada buat perkara yang lain-lain ke apa semua. Tunggu hari kedua tak ada. Hari ketiga je. Jadi makcik ni pergi. Makcik yang warung ni apa semua. Bila pergi je, dah nampak dah langau tu macam masuk ikut bawah pintu tu kan dia ada gap sikit Jad keluar kadang-kadang langau masuk keluar masuk dekat situ, jendela dah apa semua. Jadi dia bagi tahu orang dekat sekeliling tu, mengatakan ada bau tak, korang cium bau tak? Ada kata. Dia panggil lah owner yang punya kekuasaan tu je. Nak tak nak panggil polis apa semua. Dia orang pun pecah masuk rupanya dia gantung diri je. Betul-betul dekat dalam toilet yang dengar bunyi suara dia tu je. Aduh. Itulah kisah dia sebenarnya. Jadi tapi pakcik dengan makcik tu, abang akak tu Jan, dia tak adalah bagi tahu mungkin lah arwah tu yang ganggu. Tak, dia kata mungkin lah disebabkan benda-benda macam tu kot, gangguan tu terjadi. Mungkin dia kata. Jadi nama saya termenung bila dengar macam tu. Kenapa lah dapat bilik macam ni? Nak tak nak ya, malam tu juga ya, tumpang bilik kawan yang nombor 3 tu. Tumpang kat situ tidur semalaman sementara nak tunggu owner tu datang pagi tu Jadi owner tu bila datang pagi tu, dia kata tak apalah, nanti kita settlekan lah apa semua, tak ada masalah lah kalau nak tukar ke apa semua. Kebetulan memang nak kerja dah tak boleh nak minta cuti apa semua, nak pindah barang apa semua. Jadi kita orang pun bertiga pun kerja. Kita orang cuma minta balik awal pukul 3 petang. Kita orang cakap lah ada masalah lah, apalah, paip ini apa semua, kita pasti kena pindah. Jadi lulus lah Jad. Okay, kita orang pun pergi ambil barang, nasib baik barang sikit je Jad, barang-barang keperluan je, ambil tukar bilik lain apa semua. Jadi dekat situ lah owner tu pun minta maaf apa semua. Dia kata dia dah buat bacaan Yasin dekat situ, macam-macam cara dia dah buat dah, tapi tak tahulah masih mengganggu lagi. Dia pun minta maaf, dia pun tak tahu benda-benda macam tu Jan kan. Yang banyak orang tak sampai pun sehari 2 hari dia orang pindah, sehari 2 hari dia orang pindah. Kata macam tu. Dan kebanyakan orang dekat situ Jan dan 2-3 orang yang luar maksudnya bukan daripada kawan kita orang yang menyewa dekat teres 2 tu, mengatakan kebanyakan barang-barang itu macam tilam, cadar apa semua tak ditukar je. Dia orang kata mahal lah. Tak ditukar. Yalah, bukannya dia budi dekat tilam tu apa semua, tak adalah kesan-kesan sirap tu je kan. Mungkin orang dia fikir tak adalah kotor mana, okey pakai lagi. Dekat situ kesilapan owner tu, saya cakap je, saya sendiri tegur dia. Sebab kalau dah bekas-bekas yang jenis yang budi tu, kena kan macam mana pun kenalah buang. Masih ada sisa-sisa dia tu. So bila dah pindah bilik tu Jad, Alhamdulillah Jad, Alhamdulillah. Tetapi kelibat tu masih kita nampak lagi lah Jad. Kadang-kadang daripada belakang kuartus kita orang, kadang-kadang dekat gate tu, kadang-kadang dia duduk, tapi dia tak ganggu je. Dia tak ganggu, dia nak tak ada lah jenguk kita orang ke apa semua, tak ada. Masih kelihatan. Sampailah hari terakhir tu Jad, dan selepas dah tukar bilik tu, Alhamdulillah tidur liner lah, tak adalah gangguan apa semua. Member pun tak ada kena ganggu. Cuma selepas saya dah kena dekat bilik tu, jadi owner, suami kepada owner tu, dia terus pangkah bilik tu dengan papan. Pangkah tingkap tu dengan papan. So bermakna dia tu dia rosak dekat situ je. Rosak dah. Tanya member Jan baru-baru ni tahun lepas ada tanya member dalam sekitar, sebab bersembang dengan member tu apa semua, tanya orang yang member yang duduk sana tu apa semua. Maksud bulan 8 bukan bulan 9, masih ada lagi Jan, masih lagi ada lagi tempat tu. Dan bilik tu tetap berpangkah juga. Selepas saya pakai tu, kes saya tu dia pangkah terus.
Itu dia Jad, perkongsian dia. Okey, baik bang. Cumanya ada nak tanyalah apa tu pakaian dia macam mana bang? Yang masa abang nampak dia mundar mandir tu. Pakaian kurang biasa tu Jad. Warna tak tahulah, cuma boleh cakap warna cerah lah, seolah-olah, ataupun warna peach ke, warna putih ke, tapi warna cerah. Dengan tertunduk mundar mandir, benda-benda macam tu lah Jad. Dia tak pun nak sergah-sergah, tak adalah Jad, tak ada. Gangguan dia cuma suara tu je lah, itu je lah. Okey, baik bang. So apa namanya ni, yang apa yang dia kata tolong sakit tu, dia tak ada bagi mesej apa-apa lah bang Tak ada. Dapat mimpi ke apa pun tak ada Jad. Itu saya kedengaran dia. Apa yang tolong, apa yang sakit, kenapa dia menangis tu kita tak tahu lah Jad. Cuma yang penjaga warung tu hanya bercerita macam gitu je, atas dasar je dia. Kenapa dia orang berantakan tu, mengatakan yang suami arwah ni taik judi, yang arwah ni memang suri lah, cuma syarat mengandung. Waktu tu cuma orang bila cek balik je kebetulan memang ada cek lah dekat kita orang boleh cek kes-kes macam tu je. Cuma tahu report dia apa semua, kita orang boleh cek detail Cuma dalam detail itu mengatakan dia jerut dengan wayar elektrik tu. Itu je. Okey, baik bang. So untuk malam ni itu saja bang Itu saja Jad. Itu saja. Okey. Baik, apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak dekat Abang JR kerana sudi luang masa berkongsi kisah, berkongsi cerita dengan kita semua bang. Macam biasa, insya-Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan nanti kita bertemu lagi bang Ya, okey, insya-Allah Jad bertemu lagi aja bertemu nantilah, tunggulah kita set satu masa lah Jad Okey, kalau tak nanti bawa lagi yang bapak orang tu pergi tempat kerja saya lah Jad. Kalau tengoklah macam mana esok kan, macam mana settingnya nantilah. Okey Jad, macam biasa Jad Terus. Okay. Dekat situ ada kantin Jad, jangan risau. Okey Jad. Ya. Okey Jad, terima kasih Jad sentiasa beri peluang untuk kongsi kisah dengan pendengar-pendengar. Macam biasalah Jad. Okey, terima kasih kepada memberi yang berkongsi rezeki, dan mudah-mudahan kita dipermudahkan segalanya dari dunia akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi je jangan jadi nombor 8. Itu pesanan. Ya, betul tu bang. Okey. Assalamualaikum Jad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.